Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak dijangkakan akan berkuat kuasa sehingga ke hari esok, iaitu 24 November. Manakala bagi negeri Kelantan dan juga Terengganu, amaran hujan berterusan peringkat waspada dijangkakan berterusan sehingga 26 November nanti. Hujan berterusan bagi kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bachok dan juga Pasir Putih di negeri Kelantan dijangkakan berterusan sehingga ke hari esok, iaitu 24 November. Oleh itu, bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan, anda dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa dan juga kemungkinan banjir yang berpotensi untuk berlaku. Seterusnya, Met Malaysia turut mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan perkapalan yang bertanda kuning, jingga dan juga merah berkuat kuasa sehingga 26 November nanti. Amaran ini turut melibatkan kawasan perairan negara iaitu kawasan perairan Kelantan dan juga Terengganu. Dari sepanjang tempoh amaran berkuat kuasa, kelajuan angin boleh mencapai melebihi 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah melebihi 4.5 meter. Dan keadaan ini berbahaya kepada semua aktiviti perairan dan juga perkapalan, termasuklah aktiviti di pelantar minyak. Baiklah, seterusnya kita lihat paparan imej gema radar terkini, di mana hujan kini diperhatikan berlaku di sekitar kawasan-kawasan amaran. Hujan di beberapa tempat kini turut diperhatikan di bahagian selatan negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga Melaka. Namun demikian, keadaan hujan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca kelihatan baik pada pagi ini, di mana tiada hujan yang dicerap di kebanyakan kawasan bagi kedua-dua negeri. Hanya sedikit hujan yang kini diperhatikan di bahagian Kudat dan juga pesisiran Sandakan di negeri Sabah dan dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Namun demikian, menjelang petang nanti, Met Malaysia menjangkakan hujan berpotensi berlaku melibatkan negeri-negeri utara dan pantai timur Semenanjung. Dan berikutan penumpuan angin di sekitar Selat Melaka Utara, keadaan cuaca yang agak lembap diramalkan di sekitar negeri Perak menjelang petang nanti. Hujan turut diramalkan berlaku melibatkan kawasan pedalaman negeri Selangor dan juga negeri Pahang. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak, hujan dijangkakan akan lebih tertumpu di kebanyakan bahagian di negeri Sabah serta di bahagian utara dan pedalaman negeri Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di seluruh negara. Sekian Siwan Yahya. Assalamualaikum.